Okey. Berkaitan dengan musang di Raub. Musang Ah, tahu. Okey, mesti orang tahu je lah apa nak saya ah, ceritakan ni kan. Musang betul, kat laut ni hangat. Ada sendiri pun cerita kan. betul. Okey, dia sebenarnya gini. Benda ni bermula pada tahun 1970-an lagi. Ketika itu mereka ni yang peneroka, mendakwa diri mereka peneroka ni mendakwa menyahut kerajaan dalam rancangan buku hijau yang pada asalnya bertujuan untuk menanam tanaman seperti getah, koko dan barang komoditi itu, tanaman komoditi lain lah kan, seperti kelapa kan. Tapi pada awal 22 tahun 2000 mereka telah menukar kepada durian, khasnya durian Mustang King ni, dan telah dianggarkan bahawa seluas 267 hektar tanah telah diteroka ataupun dalam bahasa saintifik kita diceroboh, terutama sekali di Sungai Roah, Sungai Cadit dan Sungai Kelau. Dan kegiatan ni tidak diambil tindakan secara tegas selama 20 hingga 30 tahun yang lalu.